Jap. Kau yang bukan budak baru tu ke? Ha, saya bang. Apa lagi? Jomlah naik. Nama kau apa? Nama saya Ramadhani. Oh, Ramadhani. Memang nak masuk asrama ke? Ha. Kasturi. Mana kamar Kasturi ni? Ni pun kamar Kasturi. Nanti kau kena kenal dengan kawan kau. Baik. Kau budak baru yang berani tu kan? Aku tu kamar Kasturi, Tayo. Yang tengah baring tu, Marco. Yang bawah tu, Becik. Yang kat belakang tengah baring tu, Amro. Dan juga yang pakai cermata tu, Jadi. Yang kat belakang 3 orang ni, Tino, Okan dan Kiwi. Oh. Kat asrama ni ada apa je? Oh, dekat asrama ni ada prep, ada waktu riadah. Tapi waktu bulan puasa ni, riadah digantikan dengan tadarus Al-Quran. Warden kat asrama ni garang tak? Garang. Ada cikgu Syukri, cikgu Zakiah, cikgu Syuhada, cikgu Syarani. Cikgu Syarani? Kenapa dengan Cikgu Syarani? Oh, Cikgu Syarani dah berhenti jadi warden. Habis tu, siapa yang ganti Cikgu Syarani? Cikgu Ali. Cikgu Ali tu garang tak? Dia tak adalah garang mana. Tapi sekali kau buat hal, memang dia backflipkan kau. Ish. Lambat lagi ke nak berbuka ni? Woi, buat apa tu? Kau tak puasa Oh. Kejap. Korang, azam puasa korang tahun ni apa? Oh, azam puasa tahun ni aku nak kurus. Nak mengurat anak jiran sebelah. Tak habis. Bagi aku. Lapar orang ni. Bagi aku. Tak apa. Azam baru. Kasih. Boleh? Oh, power. Kalau kau pula? Oh, azam aku tahun baru ni kan. Aku nak banyakkan ibadat, nak banyakkan berdoa kepada Allah kan. Kan bulan puasa, banyak manfaat dia kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah dia jodohku. Jika tidak, jadikanlah aku jodohnya. Amin. Mana boleh macam tu? Salah. Ish. Tebak. Azam tahun ni kau apa pula? Azam aku nak jaga mata.
supaya mata aku tak ada tengok benda yang tak berfaedah. Tebuk. Buat kerja tebuk. Astagfirullahaladzim, tebuk. Bang, kenapa suara abang yang azan tu macam sengau je? Oh, cerita dia macam ni. Dulu suara dia sedap sangat. Tapi satu malam tu ini bahan baik ni. Sini. Wih. Mana dapat dah? Ada lah. Kalau cikgu tahu ni habis ni. Tak apa, orang tak tahu. Kau ni tak takut Okey, pasang. Ni pegang ni. Okay, pegang. Okey. 1, 2, dah. Nampak? Macam tu lah cerita dia. Oh, kesian je. Weh korang, diorang ni baca Quran ke tidur Tak ada orang ni. Ni bukan baca Quran dah ni. Ni tidur ni. Dia macam kat dalam bazar dah. Tak betul. Nak macam mana? Tapi kamu dulu macam mana? Ni yalah cakap dengan diorang terus. Kurang. Jom. Kita dah habis dah kerja. Sadaqallahul-azim. Weh, mana diorang? Dah habis lah. Dah habis. Sadaqallahul-azim. Jom lah tidur, sambung tidur lah. Oh tu, sambung tidur je. Korang, besok kerja aku bangun awal sikit tau. Pastikan bangun tau. Boleh? Tapi esok kau kena bangun sahur lah. Bangun tau. Okey. Baik korang, selamat malam. Becik, bangun Becik. Bangun. Hai, dia ni sampai kiamat datang betul bangun ni. Okey korang, dari kiraan 3 aku tolak korang tau. 1, 2, 3. Weh, dia tidur lagi lah. Macam mana ni? Jangan boleh. Dah lah korang, dah becik ni kena lagang ekstra. Boleh bangun lagi. Baik kita pergi sahur. Ya. Alamak, mana dia orang ni? Dia tinggalkan aku ke? Aduh, Syasha tinggalkan aku ni. Alamak. Oi. Aku dapat tahu pagi tadi ada budak yang tak turun sahur pagi tadi. So aku nak tanya, siapa pagi tadi yang tak turun sahur? Bukan saya bang, sumpah. Betul tak kawan-kawan? Betul. Bulan puasa ni kita tak boleh menipu kan? Betul. So sahur ni pula kita mengikut sunnah Nabi. Hai, tak pasal-pasal aku nak bersih dengan mangkuk ni. Ni semua salah dia orang lah ni. Pagi tadi tak kejut sahur. Hai Ras, apa sedih-sedih ni ya? Semacam je.
Entahlah weh. Dekat rumah, aku selalu tinggal solat. Kadang-kadang poting puasa. Entah, rasa macam ada something kosong yang buat saya rasa macam saya rasa macam saya bukan manusia yang sempurna. Alah, biasalah tu Ras. Kita ni kan manusia. Mana ada manusia yang sempurna. Aku pun dulu kan, waktu puasa dulu, aku taklah puasa penuh sangat. Solat pun kadang-kadang tinggal. Tapi sejak kita masuk selama ni kan, kita dah lebih suka beribadah. Lagi-lagi bila dengan kawan-kawan kan. Betul abang. Puasa bukan saja ajar kita tentang erti disiplin, dia juga ajar kita untuk bersabar, untuk menahan lapar dan dahaga. Dan juga kita, dekat asrama ni kan, kita ada kawan-kawan juga yang tegur-tegur pasal kita kalau kita buat salah. Betul bang? Kawan konon. Hari tu time sahur korang semua tinggalkan aku, tak kejut aku, tak apa. Dah kita orang dah kejut dah pagi tadi. Abang tidur macam badak sumbu ada lah. Penat kita orang kejut tahu tak? Ya ke? Dah azan ke? Dah Dah jom masuk surau. Jom. Okay, jom.